hati kering dah abang ni. Dengan keretanya kat depan, dengan lorinya kat situ, dia gagah juga nak lalu lorong kereta. Ini baru lepas hijau ni. Aduh, kena sidai. Berkulat lah aku kat sini. Tahu-tahu aja kan dah tumbuh cendawan kat kepala. Tak sudi memandang, tidak mengapa. Aduh. Okey, dia dah berkelip dekat situ. Adakah sekarang masanya? Macam tok aja. Rasanya belah sini yang hijau ni. Ke? Mana? Dia pergi belah sana yang jalan dulu. Betul lah tu. Dia dah start rasa panas dah ni. Berhenti kat traffic light, dia start rasa panas. Dah memang sifat semula jadi dah kan. Kalau pakai jaket, banjir ketiak ni. Tapi bukan sekarang lah. Kau tunggulah dalam 5 minit lagi, 10 minit lagi. Kalau tak jalan ni, banjir ketiak. Dia bukan sebab jaket ni dia memanaskan. Dia sebab aku yang kuat berpeluh. Lapisan lemak berlapis-lapis kalah lapisan kerak bumi. Mau tak kuat berpeluh ha? Nak pasang aircon lah kat motor aku ni. Baru sejuk sikit. Tak ada berpeluh aja. Itu apa pasal tu dia berhenti pula kat situ tu. Kerana tak dapat jalan, lampu merah. Ada muka leka lagi. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?